Guys, ini kereta Toyota, tapi device kat kita ni dia panggil Suzuki. Kenapa So guys, ini ialah Toyota Urban Cruiser. Jadi ini antara BEV yang pertama daripada Toyota di Malaysia. Jadi ini ialah segmen SUV yang mungkin berlawan BRD Auto 2 ataupun Pro 2 QVE. Jom kita tengok. Jadi Toyota Urban Cruiser ni dia ada max power dalam 128 kW dengan torque 193 Nm. Dan driving range dapat pergi setinggi 426 km. Satu lagi nak highlight ialah dia punya turning radius 5.2 meter. So kalau korang nak buat pusingan U-turn ke, lebih mudah. Okay, untuk overall exterior Urban Cruiser ni, dia memang lebih kurang sama macam Suzuki e-Vitara sebab dia share chassis yang sama. Cuma apa yang bezakan ialah dekat bahagian headlamp dia, ni memang nampak Toyota punya design lah, lebih tajam sikit. Okay, tayar yang untuk Urban Cruiser ni saiz dia 18 inci. Okay, Urban Cruiser ni dia tak ada power boot, so manual. Dan boot space pun so-so saja, just nice. Bawah sini tak ada spare tayar. Tutup pun manual, tarik. Rasanya kat bahagian neutral lamp ni sayang dia tak ada light bar yang bersambung terus lah. So dia stop kat situ saja. Kalau dah sambung nampak lebih cun lah. Okay, untuk interior Urban Cruiser ni, okay, interior dia memang sebiji macam Suzuki e-Vitara. Memang totally bash dengan ada dia punya colorway warna brown ni. Okay, ada dengan dia punya infotainment screen yang dia integrated sekali dengan dia punya instrument cluster. Ini kalau korang nak kutuk Saga, ini kat Toyota pun ada juga. Infotainment ni support wireless Apple CarPlay and Android Auto. Saya suka sebab benda ni physical button, senang korang nak tukar. Korang punya control button semua kat sini. Dan yang paling best sekali ialah speaker dia ni by JBL. Steering jenis 2 spoke. Okay, untuk kat bahagian seat belakang, okay, dia punya seat ni ada gabungan leather dengan ada sedikit fabric lah. So dia punya space dia still quite okay. Okay, legroom pun cukup luas. Right. Untuk ketinggian saya dalam 170 cm. Okay. Adalah dalam beberapa cm headroom. Dan juga dia punya lutut ni pun ada lebih sejengkal agak lah. Right. So agak spacious lah kat bahagian kaki. Urban Cruiser ni pun ada panoramic sunroof, tapi dia cuma buka sampai dekat driver seat saja. Jadi guys, itu dia Toyota Urban Cruiser. Harga RM198,000. Adakah korang masih nak kekal dengan reliability dan resale value? Komen di bawah.